Atanikas akan react dua kenyataan daripada Azrul bin Ibrahim, Naib Ketua Pemuda GRS, yang mana jawatannya pengarah Institut Kerjasama Kerajaan dan Rakyat Ikrar, dan dia juga merupakan pegawai takbir di Jabatan Ketua Menteri Sabah. Teman-teman rakyat Sabah, tolong hantar, share, repost dan juga viralkan video ini supaya kita nak mendidik rakyat Sabah kepada fakta dan data yang sebenar, supaya tidak ada manipulasi. Apa yang disampaikan oleh Tuan Azrul Ibrahim itu adalah jelas manipulasi dan juga penafian fakta dan data yang sebenar. Yang pertama, kita nak jelaskan sebenarnya supaya kita tidak dipermain-mainkan oleh golongan yang terdesak dalam kerajaan GRS pada hari ini. Termasuklah Azrul bin Ibrahim, yang saya kira lantikan politik dia terdesak untuk mempertahankan HJJ dan kerajaan GRS. Kalau mereka kalah, dia akan kehilangan kerja, akan kehilangan income-nya. Lalu kerjanya mungkin untuk menjilat ketua ataupun bosnya sendiri dalam kerajaan GRS. Isu pertama yang dikemukakan oleh Tuan Azrul bin Ibrahim adalah Pen Borneo Highway ini. Kerana dikatakan kegagalan kerajaan warisan yang menyebabkan, yang telah membatalkan projek ini, menyebabkan berlakunya kelewatan pembinaan Lebuh Raya Pen Borneo, dan juga kerajaan tidak efektif dalam menjalankan tugas mereka. Apakah benar tuduhan daripada Azrul Ibrahim? Nah, kamu dengar satu persatu. Yang pertama, kita ambil laporan daripada laporan Ketua Audit Negara 2019, LKAN 2019. Ini bukan laporan daripada Ketua Kampung JKKK yang disediakan oleh Ketua Kampung daripada Sulaman, bukan. Ini bukan disediakan oleh HJJ, bukan, tetapi daripada kerajaan pusat ataupun daripada lembaga laporan daripada Ketua Audit Negara itu sendiri. Ini adalah laporan yang diterima oleh seluruh masyarakat dalam memberikan pelaporan mereka tentang fakta dan data. Syahirmi merupakan pengarah urusan kepada syarikat PDP Sabah yang mana membina Highway Pen Borneo. Dapatkan maklumat daripada dia. Jangan kamu kelentong banyak, nanti kamu akan terperanjat dan kamu akan terjerat leher kamu sendiri dengan kenyataan yang mengelirukan rakyat Sabah. Kalau orang tidak membaca, mungkin mereka akan terpengaruh dan juga percaya ke atas apa yang kamu lontarkan. Tapi bagi mereka yang membaca dan juga mengikuti keadaan ataupun perkembangan isu Pen Borneo, mereka tidak akan percaya cakap kamu, malahan rakyat akan mengatakan kamu ini memang tidak membaca laporan LKAN 2019. Yang tamatkan PDP Sabah Pen Borneo adalah kerajaan pusat. Menteri Kerja Rakyat Sabah Syahirmi Yahya boleh mengesahkan perkara ini. Kedua, apa yang berlaku penamatan itu bukanlah kerana kerajaan negeri dan juga JKR negeri. Kerajaan Negeri Sabah dan JKR Negeri Sabah tidak ada kuasa untuk memberikan penamatan di atas projek PDP Sabah ini. Semuanya diuruskan oleh kerajaan pusat melalui Kementerian Kewangan, kerana perjanjian kontrak itu di antara Kementerian Kewangan dengan kontraktor utama iaitu PDP Sabah dan 11 lagi kontraktor yang telah dilantik oleh Kerajaan Persekutuan. Makanya tuduhan kononnya kelemahan ini adalah berpunca daripada kerajaan warisan yang telah membatalkan PDP Sabah adalah tuduhan yang melulu dan juga tidak berdasarkan kepada fakta dan data yang sebenar. Yang ketiga, Kementerian Kerja Raya Persekutuan tamatkan PDP Sabah melalui satu surat notis 5 bulan bertarikh pada 22 April 2019 sehingga 21 September 2019. Kemudian yang keempat, tahap kemajuan fizikal projek Pen Borneo ini tidak memuaskan. Hanya sekitar 12.8% yang telah disiapkan berbanding 29.1% terlewat yang sepatutnya ada 41.9% yang mengikut perancangan untuk disiapkan mengikut terma-terma yang dijanjikan. Apa yang berlaku? Semua ini kerana kelemahan siapa? Tanya Syahirmi yang merupakan pengarah urusan kepada PDP Sabah itu sendiri. Sekarang dia Menteri Kerja Raya. Dia tidak boleh nak mengelak lari lagi dah.
Sepatutnya Azrul Ibrahim bertanya kepada Menteri Kerja Raya, barulah keluarkan kenyataan. Jangan nampak bodoh sangat, jangan nampak terdesak sangat nak mempertahankan jawatan. Kalaulah JRS kalah, kamu hilang pekerjaannya. Yang kelima dan terakhir, Menteri Kewangan Lim Guan Eng pada 6 Februari 2020 mengeluarkan kenyataan dalam media seperti mana yang kamu lihat, bahawa Kerajaan Persekutuan telah menjimatkan 3.1 bilion daripada penamatan PDP Sabah. Jadi siapa yang salah? Bukan kerajaan negeri, bukan kerajaan warisan, tetapi yang bersalah, yang menyebabkan kelewatan, kamu tanya kontraktor utama yang telah dilantik dan juga beberapa lagi kontraktor. Mengikut laporan, 10 kontraktor telah berjaya mengikut terma dan tugas-tugas mereka, kerja yang diberikan. Satu sahaja kontraktor yang lewat daripada kerja-kerja tersebut. Lalu Azrul, kalau nak buat kenyataan, biarlah kenyataan itu bijak dan memberikan makna yang sebenar kepada pengetahuan minda rakyat Sabah, bukan dengan emosi ataupun bukan dengan manipulasi naratif kosong yang kamu bawa. Sekarang ini maklumat boleh kita dapati daripada hujung jari sahaja. Kalau nak menipu, biar menipu, nampak betul-betul penipuan. Jangan nanti kamu kantoi macam sekarang baru kamu nak spin bagaimana. Kamu tidak boleh spin lagi. Kamu tengoklah kenyataan daripada YB warisan nanti. Itu part yang pertama, iaitu mengenai Jalan Raya Pen Borneo. Kita akan bersambung dalam part yang kedua mengenai isu air pula yang disentuh oleh Azrul Ibrahim kerana kononnya kelemahan kerajaan warisan. Pandai saja kau ni menipu orang.